Hijah daripada Home Kubang Karian. Okey, hari ini saya akan ajar tentang konsep bahagi nombor 2, 5, 10. Okey, konsep nombor 2 kita akan guna konsep CV2 iaitu gandaan. Yang kedua kita akan guna nombor 5. Nombor 5 kita ada dua jenis konsep iaitu konsep nombor genap dan nombor ganjil. Nombor genap ni apa? Nombor genap ni apabila nombor yang dibahagikan dua, kita akan dapat nombor bulat yang tepat dan tiada baki dan berakhir dengan 0, 2, 4, 6 dan 8. Okey, konsep nombor ganjil ni apa pula? Konsep nombor ganjil ni ialah nombor yang dibahagi dengan nombor 2 dan akan dapat baki. Selalunya berakhir dengan nombor 1, 3, 5, 7 dan 9. Okey, untuk konsep nombor genap, langkah pertama ialah kita kena bahagi 2 dan langkah yang terakhir kita akan letak nombor 0 di belakang. Okey, nombor ganjil dulu macam mana? Nombor ganjil ialah kita kena tolak 1 dulu. Kenapa tolak 1? Sebab kita nak genapkan dulu. Yang kedua, langkah kedua ialah kita bahagi 2. Langkah yang terakhir ialah kita letak nombor 5 di belakang. Okey. Yang terakhir nombor 10. Nombor 10 kita guna konsep TO. Okey, kita akan tengok kepada soalan 630 bahagi 18. So, kita akan cari gandaan 18. Gandaan 18 ialah 36. Okey, konsep nombor 5 ialah kita tengok nombor belakang sah, nombor genap kan? So, nombor genap kita terus bahagi 2. Bahagi 2, 18 bahagi 2 akan dapat 9. 9. Akan dapat 9 kan? 9, nombor belakang letak 0. Jadi 90. Yang ni 10, tengok 180. Okey, tapi tiada nombor. Jadi kita akan cari nombor yang hampir. So, kita akan cari nombor hampir dengan 2 dan 5. So, kita akan cari nombor 3. Perkaitan bagi nombor 3 ialah 2 tambah 1. Jadi, 36 tambah 18 dapat 54. So, dah hampir kan? Jadi, kita boleh tolak. Jadi, tolak. Sini 3. Dapat 9. Okey, 9 kita bawa turun 0. Jadi 90. Oh, dah ada dah 0. 90 ni. Jadi 5. Kat sini kena tolak. Dia jadi tiada baki. Jadi jawapannya ialah 35. Itu saja daripada saya. Terima kasih.